Ni soalan. Bagaimana nak jawab mak rempit orang berzina yang kata memang Allah takdir dah aku gini? Nah, dia berzina, kita kata apa berzina ni dosa besar tak baik. Dah Tuhan takdir aku gini, aku berzina. Nah, tak boleh jawab lagu tu. Memang semua ni kita bergerak atas takdir. Kalau tidak Tuhan takdir, tak jadi berzina. Allah takdirkan. Tapi ingat, takdir ni Allah Ta'ala tetapkan kejadian berlaku begini-begini. Usaha dan ikhtiar daripada kita. Sebab tu Allah akan balas azab dengan sebab kita yang pilih. Bukan kita ni macam Jabariyah. Allah takdir dah, tak boleh gerak dah aku. Nah, tu karut. Allah memang dia takdir segala sesuatu. Nah, wallahu ala kulli syai'in Allah wallahu qaddara kulla syai'. Al-hadis baca sama tu. Allah Taala mentakdirkan segala sesuatu. Nah, segala kejadian berzinanya dia ni pada sekian bulan dengan takdir daripada Allah. Tapi apa Tuhan azab pula orang berzina? Dah Tuhan takdir dah. Takdir bukan Tuhan paksa. Nah, takdir bukan mana paksa. Paksa lain. Paksa ni kalau kita tak berzina itu mutadarah. Tuhan buat. Kita naik motosikal kena gigak kat awet tu. Kalau kena tak lain patah metal. Katong buat apa ni? Faham tak? Exhaust tabu. Tu baru orang paksa. Tuhan zalim gitu buat. Nak. Kena kat lain tak boleh jadi betul. Ni boleh kena atas surau boleh tak masa kita nak pergi berzina? Boleh tak kena atas surau? Boleh tak? Kalau tak boleh kena pun jeng. Boleh tak? Kat betul atas surau. Tak masalah. Mana kita pilih juga meneruskan kerja salah kita. Situ kita dibalas di akhirat nanti. Nah. Tu ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau jadi benda tak balik, buat benda uduh pun semua, jangan kata takdir. Memang hakikat takdir, tapi hak dirimu, jahat kamu. Ni gitu. Hak baik lain lah. Kalau benda baik, Allah lah supaya nak merendah diri. Nah, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang dapat kepada kamu benda hak molek-molek, nega laku, berobat jadi baik. Nah, hijau naik pakat, boleh beli kereta baru. Nah, hak ni kita balik Tuhan semua. Bila balik Tuhan, kita tidaklah ujub, lupa pertolongan Allah. Nah, dah kalau hak uduh jadi berzina, jadi pencuri, jadi mengisak, jangan kata hak Tuhan. Tuhan tak mau dengar lagu tu. Famin nafsi, kata sebab hak aku sendiri. Dan semua sekali hakikat kullum min indillah. Semua memang daripada Allah. Maka orang yang akan diazab nanti tidak boleh kata mung paksa aku dak. Tuhan tak paksa. Paksa macam tadi dah orang mari kita ambil senapan buah tapala. Tembok gajah. Bukan tembok semut, tembok gajah. Lubang besar bola tenis buah tapala. Faham tak? Kalau mu dak berzina dengan puan ni aku tembok. Memang kita nampak peluru nampak terang nampak. Nah, hal lepas dia 30 orang ni tembok buat gini. Kita takut tembok berzina. Tu tak kena azab. Hak tu baru kata dah apa mu berzina ni takdir kata. Tu aku ditakdirkan kena paksa semalam. Nah. Tu baru paksa. Dah gitu mana berdosa tak? Tak berdosa tu. Tak berdosa. Dah kalau ramal dia kena berzina teramal, lepas paksa tu ni pula selori awet. Paksa. Tak kira 3 kapal pun selama mana dalam keadaan terpaksa Tuhan kata fala isma alai, tiada dosa sedikit pun atas orang yang dalam keadaan terpaksa itu. Nah, ingatlah masa kita nak jadi mak rempi, tak semayang tak apa, jangan salah Tuhan. Datuk kita pilih kan nak jadi gitu. Kalau kita pilih nak jadi orang baik boleh, pergi surau boleh, tak ada masalah. Nah, bukan motosikal mak rapi bila mari surau start dah hidup. Lagi patah start hidup. Kan? Sama-sama hidup lah ke? Nah, jadi kemudahan Tuhan beri. Nak jalan baik, ikut jalan baik. Nak jalan jahat, ikut jalan jahat. Tak ada masalah. Kekuatan aku beri. Kekuatan mu nak pergi ambil tina tu, Tuhan beri kekuatan. Kalau tak ada kekuatan nak start untuk ni dah rebah lepok gitu. Nah, walaupun niat jahat dah ni nak pergi orang puang, nak pergi belakang airport tu, nak berzina situ dalam bank. Nah, Tuhan beri kekuatan. Masa start tu Tuhan beri buat hidup. Hidup selalu. Nah, Tuhan beri belaka, turut belaka. Nah. Tapi jangan salah Tuhan, pasal kita pilih. Kita pilih. Maka dia azab kat kita dengan pilihan kita. Orang yang tak ada pilihan tidak kena azab. Orang yang ada pilihan kena azab.